anda tak ada sakit-sakit lain lah. Kalau katakanlah anda sakit jantung, anda dah diagnose dengan doktor, anda ada sakit jantung, anda kena tahu limit anda. Jangan push too hard sampai anda dapat penyakit ataupun dapat kecederaan pula. Ada orang yang baru nak bermula untuk bersenam, dia punya objektif dia terlalu tinggi. So, step by step, progress. Kesempatan yang kedua ialah pemakaian. Kita kena tahu pakaian yang kita pakai perlu sesuai dengan cuaca. Kalau dia bersenam pada waktu petang, pukul 4, pukul 5, kan panas. Yang tu orang kena tahu. Sebab kalau dia pakai baju tebal, dia fikir dia nak peluh banyak. Tapi lemak tak bakar banyak mana pun. Kasut pun penting. Kasut yang dia pakai mestilah sesuai dengan aktiviti yang dia nak buat. Dia nak main bola pakai kasut running, tak boleh. Tak sesuai. Tak sesuai. Dia nak pergi jogging pakai kasut basketball pun tak sesuai. Keselamatan yang seterusnya ialah pilih cuaca yang sesuai lah. Bukan kita boleh pilih nak cuaca sejuk dan sejuk. Tak. Maksudnya kita pilih waktu yang sesuai untuk aktiviti. Contohnya dia nak jogging. Takkan dia nak jogging pukul 4 waktu tu panas. Kalau mendung tak apa. So Betul. kita fikir.